Bahaya ke bersama waktu mengandung? Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Hari ini kita nak bincang topik bersama ketika isteri mengandung. Bila isteri mengandung, ada yang teruja, ada yang serba salah dan ada juga yang tiba-tiba rasa hilang power. Hari ini saya nak bincangkan apa yang berlaku pada badan lelaki semasa isteri hamil dan kenapa ada yang cepat tewas dan ada yang tak boleh perform langsung. Yang pertama, perubahan hormon isteri boleh mempengaruhi tenaga batin lelaki. Ramai tak tahu, hormon isteri yang berubah masa mengandung boleh memberi kesan psikologi pada suami. Semasa kehamilan, hormon progesteron dan estrogen naik mendadak menyebabkan perubahan bau badan, perubahan emosi, kadang-kadang menurunkan daya tarikan seksual suami terhadap isteri. Secara saintifik, lelaki juga boleh mengalami perubahan hormon yang dikenali sebagai COVID syndrome. Simptom psikologi yang membuatkan suami rasa letih, kurang bernafsu dan tahap testosteron pun menurun. Bila hormon testosteron menurun, risiko ED, erectile dysfunction, akan menjadi lebih tinggi sebab badan tak cukup hormon untuk hasilkan ereksi yang kuat dan stabil. Yang kedua, tekanan emosi dan anxiety buatkan lelaki cepat tewas. Bila isteri hamil, suami akan mula fikir macam-macam. Takut cederakan bayi, takut isteri tak selesa atau risau kalau hubungan tu boleh sebabkan komplikasi. Tekanan ini boleh buatkan lelaki masuk dalam mood performance anxiety, iaitu overthinking sampai otak tak boleh kawal refleks ejakulasi. Kajian menunjukkan lelaki yang stres lebih cenderung mengalami premature ejaculation sebab otak terlalu fokus pada tekanan dan bukannya kawalan badan. Bila otak anggap situasi ini sebagai tekanan, sistem saraf autonomi akan percepatkan tidak balas badan dan akhirnya lelaki cepat tewas sebelum sempat kawal situasi.